Modal RM154,000 sekarang dah untung RM9,000 di Mumu. So, apa yang Daus invest? Jadi guys, sekarang so far modal Daus dalam Mumu adalah sekitar RM154,000 dan sekarang dah untung plus 5.9%. So, memang korang tengok lah, memang senyum sikit lah bila update kali ni kan. Sebab apa? Sebab pada 2 bulan lepas, di mana Daus dah rugi sampai negatif RM18,000 lah sebab dari refund ni semua. Dan paling latest update Daus Mumu ni, Daus profit sekitar RM2,000. Now dah profit RM9,000. So, dah recover and then dah untung. Memang siapa tak senyum kan. Jadi dalam Mumu ini Daus invest dua benda, iaitu stok US dan juga stok Malaysia. Jadi untuk stok Malaysia Daus melabur dalam EcoShop. Jadi EcoShop ni Daus dapat ketika waktu di IPO lah, dan dah untung RM140 and dan terdapat jugalah stok TMB. TMB ni Daus masih rugi negatif RM20. Tapi kita bet in long term sebab lepas ni dia akan naikkan tarif, so patutnya untung dia makin besar dan makin lama makin banyak kereta elektrik yang akan ada pada masa depan. So hopefully dia boleh recover lah. Dan untuk stok US pula, jadi stok US ni ada banyak. Kita mulakan dengan MGK iaitu Vanguard Mega Cap Growth. Ini profit paling banyak 12% ataupun $700 profit. Manakala ada Nvidia profit 8% ataupun $23 sebab stok tak banyak, tapi 8% tu kira besar lah. Jadi Nvidia ni memang perform sebab baru-baru ini dia telah pun mencapai ranking company yang nombor 1 lah dalam dunia. Tapi untuk sekarang dia jatuh balik. Misalnya tu dia naik turun kalah dengan Microsoft, tapi yang penting dia profit lah kan. Dan seterusnya ada SPUS di mana ini adalah S&P founder yang bersifat syariah. Cuma sekarang Daus masih rugi lah negatif 0.38%. Sikit je ni. Tak lama lagi profit lah tu. Dan terusnya dapat VOO. Yang ini VOO Daus hanya profit 4% saja, tapi dia punya profit dalam dolar tu paling besar lah, iaitu $1,200 sebab modal Daus paling banyak dalam ada VOO lah. Dan seterusnya adalah VT, Vanguard Total World Market, mana dia melabur dalam satu dunia, dan ini profit nak dekat 5% ataupun profit $126. Jadi korang boleh nampak lah, hampir ke semua yang merah ini pun sikit saja merahnya, itu bermaksud market dah nak recover ataupun dah recover lah sebenarnya. Dan macam Daus melabur dalam Bitcoin pun dah mengalami ATH, dah untung. So memang untung lah pelaburan semua Daus sekarang kan, memang terbaik lah. Jadi guys, kalau korang berminat nak melabur dalam Mumu ini, melabur dalam US stock, melabur dalam market Malaysia, menjadi investor, korang boleh daftar Mumu guna link Daus di bio, sertakan registration, KYC, and then korang search dulu exclusive deposit, masukkan kod DAUSDK37, barulah korang deposit minimum RM1,000 supaya korang boleh dapat free reward RM140 and make sure lah korang claim reward tersebut di bahagian My Reward. So guys, itu saja daripada Daus. Jangan lupa tekan like, komen berapakah profit yang telah pun korang jana, dan jangan lupa follow Daus untuk setiap update terhadap semua pelaburan yang Daus cuba. Jumpa lagi korang pada video akan datang. Ciao.